Tonggak import Selangor FC dari Croatia, Nikola Jambo sah tidak lagi bersama pasukan itu. Ini selepas pengurusan Merah Kuning mengumumkan pemain tengah berusia 29 tahun itu telah meninggalkan pasukan Lembah Kelang itu. Hari ini, kita mengucapkan selamat tinggal kepada Nikola Jambo tatkala beliau membuka babak baru dalam karier bola sepak. Sejak menyertai Selangor FC pada pertengahan musim 2024-25, Niko telah menjadi lambang dedikasi dan keazaman. Penampilan pertama beliau dalam aksi ACL 2 menentang Dynamic Herb Cebu FC merupakan permulaan kepada babak persembahan bersemangat menyarung jersey merah kuning kita, kata kelab dalam satu kenyataan. Sebaik pengumuman itu dimuat naik di platform rasmi Selangor, Jambo memberi komen ringkas di Instagram, "Terima kasih, Jambo merekodkan 21 penampilan, 1 gol dan 2 bantuan gol bersama Selangor. Beliau turut membantu Merah Kuning bergelar juara Piala Cabaran MFL." Pengumuman ini menyaksikan Jambo menjadi pemain import terbaru meninggalkan Selangor. Sebelum ini, Ronnie Fernandez, Yohendri Orozco dan Ali Olwan turut mengucapkan selamat tinggal kepada Merah Kuning. Pelan perlindungan perubatan komprehensif yang ditawarkan oleh AIA Malaysia. Pelan ini direka untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap kos rawatan perubatan sambil menggalakkan gaya hidup sihat melalui ganjaran kesihatan. Kelebihan AIA Plus Health adalah perlindungan komprehensif, iaitu meliputi pelbagai jenis rawatan perubatan dengan had tahunan yang tinggi dan tiada had seumur hidup. Juga ganjaran kesihatan, di mana ia akan mendorong gaya hidup sihat dengan ganjaran melalui Health Wallet dan AIA Vitality. AIA Plus Health juga fleksibel, iaitu mempunyai pilihan pelan yang boleh disesuaikan mengikut keperluan dan bajet individu, serta mempunyai perlindungan jangka panjang, iaitu perlindungan sehingga umur 100 tahun, sesuai untuk perancangan kewangan jangka panjang.